Kat Transmati ni kita ada sebiji W205. Okey, kereta ni datang macam kau tengok ni masalah Parkinson Okey, so ni kereta ni W205 ni datang dengan isu masalah ni steering malfunction Okey. Tapi untuk update kereta ni korang boleh tunggu, stay tune video next. Okey, kita tengok owner proceed tak proceed ataupun nak teruskan repair ke tak. Okey, ni kita nak cerita sikit kat workshop kita ada apa. Okey, so ini kat workshop kita ni Ni W205 ni steering punya malfunction punya isu Okey, dan kita ada tu CLA A-class Okey, tu ada CLA 200. So kereta tu datang untuk buat isu leaking coolant geng. Okey, dia ada memang masalah coolant Tu memang common issue untuk model-model CLA, JLA, A-class Dia masalah coolant leaking. Alright. Dan kat sini pun sama juga, kita ada sebiji lagi CLA. Ni dia buat full suspension system geng. Okey. Berapa customer dia cakap bawa kereta dia tak sedap, berbunyi, beralun, membuai. Okey, CLA ni memang dah common issue dah, dia rendah, lepas tu sagat, lepas tu kena pula suspension lembut macam kereta ni Sagat 24 jam, berbunyi, memang tak sedap bawa cerita dia. Dan kita ada S-Class. S-Class ni dah siap dah, dah settle, tinggal nak final test QC apa semua dan kita boleh release kereta kat customer. Dan kita ada geng A35 So ni A35 ni datang kat kita dengan ada satu isu pelik A35 ni datang dengan satu masalah, kereta dia kurang power Tapi kurang power dia pun still depan S70 Okay, sebab apa ni A35 bukan A180 boleh kalau nak yang bukan. So ni A35, so dia ada isu power dia kurang ataupun bila kena dia kereta dia jadi drop boost tak ada power Okay, bila jadi macam tu kereta dia maksimum limit boleh pergi 14, 16 saja Habis tekan dah kau drop gear pun apa semua. Okay, so macam kereta ni punya isu dia agak complicated ataupun agak leceh sikit sebab benda tu apa yang customer complain tu bila kita test dan try duplicate tak jadi. So untuk isu-isu macam ni, okay, benda-benda isu-isu yang pelik benda yang tak kisahlah bunyi ke, gearbox punya problem ke, engine punya problem ke, nak tak nak kita kat workshop kita kena duplicate dulu masalah tu. Benda tu jadi kat kita orang kat workshop, baru kita boleh advise customer macam ni masalah kereta ni. Bila kita on test tak ada masalah, kita nak advise tukar barang pun tak boleh. Sebab dah tukar barang belum tentu masalah tu settle sebab kita on test tak ada masalah. Bila kita on tukar barang, test balik dah tentu tak ada masalah lagi Alright, so nak tak nak workshop kita kena duplicate masalah tu bagi jadi dulu baru kita boleh advise next step Okay, macam kereta ni kita suspect sahaja. Kita suspect dia punya wastegate actuator ni Ni adalah wastegate actuator, kita suspect wastegate actuator tapi masalah dia lah kita tak ada bukti. Itu yang leceh sikit tu. Okay, forecourt ada, forecourt wastegate ada tapi kita tak ada bukti lah. Senang cerita benda tu tak jadi kat kita. So kita orang tak ada bukti nak mengatakan wastegate ni problem. Okay, so tu je lah pada korang pengguna Mercedes kat luar sana yang berada di berhampiran Putrajaya dan juga Cyberjaya. Boleh roger kita Transmati Auto Benz. Okay, kita buka daripada hari Sabtu sampai hari Khamis. Pada korang pula owner-owner Mercedes yang berada berhampiran nilai, nantikan kemunculan Transmati Auto Benz nilai bulan 4, bulan 5. Okay, kat mana? Kat nilai apa roger.